Ramai orang tak sedar dalam bilik sendiri masih ada satu ruang kosong yang hari-hari kita lalu tapi langsung kita tak perasan. Sudut tepi pintu bilik, aku terus beli rak slim bertingkat ni sebab nampak macam memang dibuat khas untuk ruang sempit macam tu. Desain dia slim, tinggi bertingkat dan boleh rapat ke dinding dekat tepi pintu tanpa ganggu pintu buka tutup. Bila tengok ukuran dia memang terus rasa ini je ruang terakhir dalam bilik aku yang masih boleh dimanfaatkan. Aku terus letak rak tu rapat dekat tepi pintu. Sekali pintu buka elok je macam biasa. Tak sangka ruang yang selama ni nampak useless tiba-tiba terus jadi storage baru. Aku mula ambil buku-buku yang selalu bertimbun dekat meja, study dan susun dekat semua tingkat, pas tu fail kerja, dokumen penting, resit dan nota lama. Aku asingkan ikut tingkat supaya senang cari nanti. Rak di bilik air pula, aku guna alat mandian harian sebab sebelum ni semua benda tu berselerak atas lantai sampai nampak serabut setiap kali mandi wajib. Bila ada lebihan rak masa beli banyak, aku sambung letak barang-barang dapur yang aku rasa ringan tetapi makan ruang seperti botol sos kicap, bawang dan rempah yang sebelum ni di atas countertop. Lepas tu aku tambah snack, kopi sachet, ubat-ubatan dan beberapa barang emergency yang selalu aku capai waktu makan. Rupanya rak ni punya tingkat memang banyak membantu sebab setiap level boleh asingkan kategori barang. Part paling satisfying masa aku mula kutip barang atas lantai satu demi satu. Kotak pasal lama yang selalu aku tangguh nak kemas akhirnya hilang dari lantai. Beg kecil yang dulu tersadai belakang kerusi pun aku susun elok. Barang random atas meja yang dulu nampak macam kedai serbaneka mini pun semua dah ada tempat sendiri. Bila selesai kemas, aku berdiri dekat pintu bilik sambil tengok keseluruhan ruang. Serius rasa pelik sebab bilik yang sama tiba-tiba nampak jauh lebih luas. Lantai dah clear, sinki nampak kemas, sudut bilik tak nampak sesak. Yang paling best, aku langsung tak perlu buang barang yang masih berguna semata-mata sebab tak ada tempat simpan. Malam tu adik aku masuk bilik terus tanya sejak bila aku tukar susunan bilik sebab nampak lain sangat. Kawan aku datang pun ingat aku beli built-in storage mahal sebab rak tu nampak ngam sangat dengan ruang tepi pintu. Bila aku tunjuk lokasi asal ruang tu, semua orang bagi reaction sama. Patutlah selama ni ruang tu membazir je. Sekarang, setiap kali buka pintu bilik, aku automatik pandang rak tu. Sebab masih tak sangka ruang sekecil tepi pintu boleh simpan begitu banyak barang. Kadang kita ingat kena bilik besar baru boleh nampak kemas. Padahal kita cuma belum guna ruang tersembunyi dengan betul. Kalau bilik kau dah penuh dengan katil, meja, almari dan rasa mustahil nak tambah storage lagi, cuba tengok tepi pintu bilik sekarang. Mungkin itu ruang terakhir yang selama ni kau terlepas pandang. Segera check out sekarang sebelum stok habis dan tukar ruang tepi pintu yang kosong tu jadi storage paling berguna dalam bilik kau.